Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fakir Zarif, wartawan cilik Kepas TV, TVPSN SK Gong Kapas, Kuala Terengganu. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan Kepas Unggul, Panitia Sejarah SK Gong Kapas telah menganjurkan aktiviti-aktiviti yang melibatkan murid tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Bagi murid tahun 4, pertandingan model makanan tradisional diadakan secara berkumpulan dengan menghasilkan model makanan tradisional Malaysia menggunakan plastisin, air dry clay dan bahan hiasan yang sesuai. Murid tahun 5 pula menyertai pertandingan Arca Bunga Raya bertemakan Bunga Raya Simbol Cinta akan Negara. Peserta perlu menghasilkan arca membentuk bunga raya dengan menggunakan bahan kita semula. Manakala murid tahun 6 menyertai pertandingan replika mercu tanda bertemakan kreativiti, ilmu dan semangat patriotik. Peserta menghasilkan replika mercu tanda Malaysia menggunakan bahan kita semula dan bahan hiasan yang sesuai. Kesemua pertandingan ini berlangsung pada 18 Ogos 2026 hari Selasa secara berkumpulan antara 3 hingga 4 orang. Program ini bukan sahaja mencukil kreativiti murid, malah dapat memupuk semangat kerjasama, menghargai warisan negara serta menyemai rasa cinta akan sejarah dan budaya Malaysia. Assalamualaikum Cikgu, apakah aktiviti yang diadakan pada hari ini? Okey, sempena menyambut kemerdekaan yang ke-69, Sekolah Kebangsaan Gong Kapas telah mengadakan pelbagai aktiviti. Okey, antara aktiviti yang diadakan pada hari ini ialah untuk tahun 4 kita ada pertandingan menghasilkan model makanan tradisional dan untuk tahun 5 kita ada pertandingan menghasilkan arca bunga raya kebangsaan. Dan untuk tahun 6 pula kita ada pertandingan replika mercu tanda yang terdapat di Malaysia. Terima kasih Cikgu. Ya, sama-sama. Sekian sahaja laporan berita daripada saya. Saya Fakir Zarif mengakhiri siaran. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Bye-bye.